Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurliana binti Baharim ingin menyampaikan sebuah tajuk mengenai rasuah merosakkan negara, cegah sebelum parah. Pengenalan kepada rasuah politik. Rasuah ialah penyakit sosial yang perlahan-lahan akan merosakkan negara dari dalam. Apabila kuasa, jawatan atau wang yang telah disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri, keadilan mula hilang, kepercayaan rakyat mula runtuh dan pembangunan negara juga akan terganggu. Rasuah bukan sekadar kesalahan undang-undang tetapi ancaman yang akan menghakis pada generasi akan datang. Oleh itu, usaha mencegah rasuah perlulah dilakukan bersama-sama sebelum ianya menjadi semakin parah. Setiap individu tanpa mengira kedudukan, pangkat atau jawatan perlulah mempunyai peranan untuk menolak segala amalan rasuah yang tidak bermoral ini demi memastikan negara kekal aman, maju dan dihormati. Contoh-contoh rasuah dalam politik. Yang pertama, pembelian undian. Politikus atau pihak tertentu akan memberi wang tunai, barangan, voucher atau janji hadiah kepada pengundi supaya mereka memilih calon tertentu dalam pilihan raya. Yang kedua, salah guna dana awam untuk kepentingan politik. Menggunakan peruntukan kerajaan untuk projek tertentu hanya di kawasan yang menyokong parti atau calon demi meraih sokongan menjelang pilihan raya. Yang ketiga, penawaran kontrak kerajaan secara tidak telus. Memberikan projek mega kepada syarikat tertentu tanpa tender kerana ada hubungan politik atau balasan tertentu. Seterusnya ialah cabaran utama dalam perangi rasuah. Berikut adalah beberapa perkara dalam cabaran utama perangi rasuah. Kesimpulannya, rasuah ialah perbuatan yang akan merosakkan negara dan juga masyarakat. Semua pihak perlulah menolak segala amalan rasuah ini serta mengamalkan sikap integriti agar negara dapat maju dengan lebih bersih, adil dan juga amanah. Pendekatan ini dapat dilihat melalui slogan seperti rasuah dihina, maruah dibina yang ringkas, berimpak dan syarat dengan mesej yang bermoral. Akhir sekali daripada saya, ayolah bersama-sama kita bangkit dan menolak rasuah politik demi masa depan Malaysia yang lebih bermaruah dan juga berintegriti.